Dekat Malaysia, lori sampah datang senyap-senyap kan? Tapi dekat Taiwan, lori sampah siap ada OST sendiri. Okey, first, benda paling pelik. Dekat Taiwan, lori sampah bukan datang diam-diam je macam kat Malaysia. Tapi lori ni pasang lagu kuat-kuat. Nak tahu lagu paling famous? Fear a Lizard dari Beethoven dengan lagu teknologi dari Badan Penyelidikan Taiwan. Serious weh, macam konsep bergerak tapi untuk sampah. Kalau first time dengar, confirm korang ingat ada orang jual aiskrim. Tapi kenapa dia orang buat macam ni? Simple, sebab dekat Taiwan, sistem kutipan sampah dia orang lain daripada tempat lain. Dekat sini, tak ada tong sampah besar tepi jalan. Rakyat Taiwan kena keluarkan sendiri sampah dan tunggu lori sampah datang. So, lagu ni basically macam alam lah untuk sampah. Bila dengar je lagu, terus grab plastik sampah dan keluar rumah. Tu lagu. Set. Kenapa Taiwan buat macam ni? Sebab nak elakkan tong sampah diorang jadi buffet untuk tikus dengan kucing liar. Kalau biar tepi jalan, confirm penuh, busuk dan boleh buat orang sesak nafas. Jadi, dengan sistem ni, sampah pun tak sempat lepak lama-lama. Lori datang je, terus settle. Smart kan? For your information, Taiwan ada sistem kita semula antara yang terbaik dekat dunia. Diorang ni asingkan sampah detail gila. Contohnya, untuk plastik lain, kertas lain, makanan lain, elektronik pun asing. Sampaikan lori sampah pun ada 2 bahagian. Satu untuk sampah biasa, satu untuk barang yang boleh kita semula. Memang A+. So, korang janganlah pelik kalau pergi Taiwan dengan Fear a Lizard, lepas tu korang nampak orang lari keluar rumah sambil pegang plastik hitam. Itu bukan drill itu masa untuk buang sampah. Maybe Malaysia boleh try sistem ni? Bayangkan kalau lori sampah kita play lagu Search ataupun Datuk Siti Nurhaliza. Confirm lagi ramai yang semangat keluar untuk buang sampah. Kan? Apa pendapat korang?